Okey, soalan yang paling sukar biasanya ada di bawah sekali. Hak lain semua kacang-kacang goreng tau. Okey, jom kita tengok. Bahagian C. Ni bahagian C. Okey, kertas 2. Dia kata harga biskut. Take note. Maklumat yang dia bagi ni kita kena take note. Harga biskut tahun 2019 ialah RM40. So kita tahu harga biskut tahun 2019. P2019, yang ini ialah RM RM40. Okey. Kemudian harga bagi semua bahan meningkat sebanyak 20%. Okey, dari tahun 2021 sampai 2022. Apa benda tu 20% dia bagi tu? Itu ialah I, okey, bagi 2022 berasaskan 2021 bertambah 20%, maknanya 100 tambah 20. Okey, so kita dapat 120. Oh, rupanya yang itu ialah indeks harga, okey, pada tahun 2022 berasaskan kepada tahun 2021. So kita baca soalan, kita kena tahu yang ni simbol dia apa, ini simbol dia apa. So latihan itu ada kat modul kampus. Okey, so pergi yang bahagian depan, buat daripada mula lah. Buat dari mula tu, okey, sampailah habis. Berapa muka surat tu? 20 muka surat lebih kurang macam itulah. Habiskan semuanya. Okey. Kemudian dia kata cari harga jualan. Okey. Nah, kalau kita baca soalan ni baik-baik, jadual menunjukkan maklumat berkaitan 4 bahan yang digunakan untuk menghasilkan. Maknanya semua harga yang dia bagi dalam jadual tu, itu ialah harga kos. Tapi soalan tanya harga jualan. So, harga jualan ni, okay, harga jualan adalah sama dengan, okay, dia kata dia nak untung 15%. Untung 15% maknanya 100 tambah 15. So, jadi 115 per dengan 100. Kita darab dengan harga kos. Harga kos. Maknanya kita nak kena tahu, oleh kerana kita nak cari harga jualan pada tahun 2022, kita kena tahu P2022. Ini idea ni lah nak kena tahu ni. Maknanya yang kita ada ialah P2019 dan P2022. Ini ialah perkara yang kita perlukan dalam menjawab soalan ni. Dan harga hanya ada dalam indeks harga, dalam rumus indeks harga. Tetapi sekarang ni ada 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun, kita kena pakai apa yang kita panggil petua rantai macam itulah, macam petua rantai lah kan. Okey, so kita pakai yang tu. Tapi Cikgu Haris tunjuk pembuktian rumusnya dulu. Tengok baik-baik pembuktian rumus. Ni bukti dululah. So kita mula dengan indeks harga 2022 berasaskan 2019, P22 bahagi P2019 darab 100. Ini rumus yang asas kita buat tadi. Cikgu Haris introduce yang ni. Harga tahun 2021 tapi bagi balik tahun 2021. Sebenarnya darab 1, tak ubah apa-apa, nilai tak ubah. Kita hanya ubah bentuknya saja. Nilai tak berubah. Okey. Kemudian Cikgu Haris tukarkan ni tahun itu, tukar tempat supaya kita dapat P2022, okey, bahagi P2021 darab dengan P2021 bahagi P2019. Kalau nampak dekat sini kan, kat sini ni, okey, kat belakang ni kita dah nampak dah. Oh, ini ialah kita punya I. Yang belakang tu, dah nampak dia punya I dah. Itu I 2021, 2019. Yang itu telah pun diberi tadi. Dekat soalan yang sebelum ni. Kita dah buat dah. Kat soalan B. Okey. So, kemudian Cikgu Haris tambah lagi. Allah kerja nambah kan. Ini tambah lagi 100 per 100. Tambah 1 juga, darab 1 sekali lagi. So, dah 2 kali Cikgu Haris darab dengan nombor 1. Oh, magic betul lah. Tapi kena tahu apa nombor nak darab. Okey. Mengapa darab 100? Sebab nak dalam indeks harga dia ada darab 100. So, Cikgu Haris introduce yang ni. So, yang 100 itu, yang 100 di bawah, Cikgu Haris pindahkan dia ke belakang. Jadi, kita tinggal dekat sini, yang ini 1 dan yang ini 1. Okey. Yang itu akan memberikan kita I 2022, 2021 dan I 2021, 2019. So, petua ini kena ingat lah. Okey. Ini kena ingat. Ini kena ingat. Nanti jawab soalannya ni ialah soalan ke-8 modul kampus. Ini soalan nombor 8. Okey. Soalan nombor 7. Ada satu lagi soalan nombor 8. Soalan nombor 8 tu buktikan dulu rumus tu. Okey, cuba kira sekali lagi. Cuba. Tapi dia pelik sikit lah. Dia pelik sikit. Tanya cikgu kamu. Cuba pembuktian dia macam mana. Okey. Cikgu Haris tunjuk rumus yang soalan nombor 7. Soalan nombor 8 lagi nanti. Okey. Dalam modul kampus mesti buat. Okey. Selesai pembuktian rumus. Sekarang kita nak guna yang ni. Okey. So, harga semua bahan meningkat 20% tadi yang Cikgu Haris tunjuk tadi. So, kita kira dapat I 2022, 2021, 120. Okey, kita masukkan dalam rumus tadi. Ingat ni rumus yang Cikgu Haris dah buktikan tadi. Okey,
So gantikan nilai, yang ni 120, yang ini kita dapat daripada soalan B tadi, 132. Darab dengan 1/100. So nak kena tahu mana cikgu? Cikgu Haris mana datang nombor 1/100 tadi? Tadi cikgu Haris dah buktikan dah tadi. Okey. So 132 datang daripada soalan B. Selesaikan dapat 158.40. Indeks harga bagi pada 2 titik perpuluhan atau 1. 1 titik perpuluhan atau 2 titik perpuluhan. Tapi nak cantik 2 titik perpuluhan lah. Okay, kalau nak cantik. Okay, kalau dia panjang ambil 2. 2 titik perpuluhan. Sebab dia berkaitan dengan harga. So biasanya harga ni dia 2 titik perpuluhan. Okey, kita dah ada yang ni I2022. Dekat sini kita punya P dia tersembunyi dalam ni. Kita tahu yang ni ialah kita punya P2022 bahagi dengan P2019 darab 100 kan. So cikgu Haris masuk kat sini. Okey. Yang ni Kemudian kita ganti. Dia kata tadi harga bahan harga dia okey pada tahun 2019 tadi ialah RM40. Harga biskut tu satu tin lah agaknya kot. Okey, RM40. Okey. Jadi plug in kat sini. Okay. Kemudian kita selesaikan sedikit masalah algebra, maka kita dapat harga pada tahun 2022. Sebab tadi kita nak cari harga tu. Sebab nak cari harga jualan pada tahun 2022, kita kena cari dia punya harga kos dulu. Ini harga kos. Harga kos biskut bagi tahun 2022. Barulah kita kira dia punya untung. Untung tadi, ambil lah dia nak untung 15% tadi kan. So letak 115/100 darab dengan 63.36 dalam kiraan untuk harga guna 2 titik perpuluhan. Jadi kita dapatlah jawapan akhir dia RM72.86. Jadi habislah semuanya soalan untuk kertas 2 ni SPM tahun 2022 melibatkan indeks harga, melibatkan indeks gubahan, melibatkan perubahan untuk 3 tahun. Dan cikgu tunjuk sekali dengan pembuktian rumusnya. So kita berhenti dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jawab modul kampus. Terima kasih.